Siapa di sini sebelum masuk Islam dulu berbangsa India? Okey, sudah masuk Islam masih lagi bangsa India. Bangsa tak tukar. Cuma kita tukar apa? Akidah kita, agama kita, agama Islam. Are we good? Okey. Yang keduanya, kita nak berdakwah dengan orang-orang India yang beragama Hindu khususnya. Kita kena ingat, bukan semua masyarakat India beragama Hindu. Ada juga masyarakat India yang beragama Sikh. Kalau Sikh ni, dia bangsa apa, kaum apa? Dia bukan Bengali. Bengali tu asal daripada Bengal. Bengal ni adalah bersempadan dengan Bangladesh. Okey, dia punya kaum dia Punjabi. Clear ke? Yang biasa pakai turban. Okey. Kemudian ada juga segelintir orang-orang India yang beragama Buddhis. Ada juga agama Bahai. Ada juga agama Kristian. Dan ada sebahagian yang sudah masuk Islam. Seperti sebahagian daripada anda yang hadir hari ini. Clear ke? Okey. Yang keduanya, kalau kita tengok orang-orang Hindu, saya nak fokus orang Hindu sekarang. Orang Hindu, kebiasaan, bukan semua tapi secara umumnya, very sensitif. Setuju atau tidak? Siapa dulu beragama Hindu? Dulu beragama Hindu. Setuju tak? Masa dulu agak sensitif. Okey, ini saya cakap jujur dan bukan saya nak mengkritik atau menghina siapa-siapa. Tapi saya nak cerita sesuatu ni dan kita kena ingat setiap benda berlaku ada angle positif, ada angle negatif. Kita fokus pada positif. Are we good? Okey, sekarang ni kebanyakan, saya tak kata semua, tapi saya kata majoriti orang Hindu dia kuat beragama. Pasal nak pergi kuil, pasal nak sembahyang atau apa-apa, dia kuat agama. Tapi cara sembahyang lain-lain. Dia tak semestinya kena pergi kuil. Orang Hindu ni kalau sembahyang, dia biasa boleh sembahyang di rumah pun. Saya dulu kalau pergi ke kuil, setahun sekali. Setahun 2 kali. Tapi masa saya kecil dulu, setiap hari akan sembahyang. Sembahyang di mana? Di dalam rumah. Kecuali hari-hari tertentu, tak boleh sembahyang di rumah. Bila ada wanita dalam keluarga kita yang datang bulan. Boleh faham ke? Okey. Perkara ketiga, kebanyakan orang Hindu, dia kuat agama, tapi dia tak semestinya faham agama tu. Macam mana Ustaz Fitri bagi tahu tadi, dia pecahkan pada 3 kategori, betul tak? Satu, yang sembah berhala dan betul-betul percaya berhala itu sendiri Tuhan. Kategori kedua yang Brother Fitri kata apa? Dia sembah berhala, tapi dia kata berhala itu bukan Tuhan, tetapi melambangkan Tuhan yang mana akal manusia tak boleh nak langkaui. Dan kategori ketiga, langsung tak sembah berhala. Majoriti orang Hindu yang kita akan jumpa daripada kategori kedua. Dia sembahyang, tapi apa yang disembahyang, apa yang dia baca, apa dia buat, kebiasaannya mereka tak berapa faham. Are we good? Okey. Tetapi bukan saya condemn. Hari ini ramai juga orang Islam yang solat. Betul? Tapi kita tanya dia, kalau kita tanya orang Islam sendiri, apa yang anda baca? Apa yang anda amal? Ramai juga akan jawab, tak tahu. Betul ke tak betul? So saya bukan nak menghina siapa-siapa. Saya bercerita realiti yang berlaku. Okey. Dan sekarang ni bila kita berjumpa dengan orang-orang Hindu, kita nak berdakwah. Bila kita berdakwah, bukan bererti kita convert dia masuk Islam. Kita tak boleh nak convert orang lain. Surah Baqarah surah nombor 2 ayat nombor 272, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, bukan kamu bertanggungjawab untuk beri hidayah. Allah yang beri hidayah pada siapa-siapa yang dihendakinya, betul tak? So bila kita berdakwah, bukan convert dia masuk Islam. Kita berdakwah menyampaikan maklumat, menyampaikan mesej apa itu Islam. Yang boleh convert hati seseorang hanya Allah. Of course harapan kita harap dia memeluk agama Islam. Dan dalam kita berdakwah, tidak boleh langsung kita gunakan penipuan, tipu muslihat. Boleh faham ke? Ataupun kita bantu dia kebajikan, lepas tu kita trik dia untuk masuk Islam. Tak boleh. Dalam agama Islam, kita kena sampaikan mesej secara jelas dan dia terima insya-Allah. Okey, pendekatan kita nak berdakwah dengan orang-orang Hindu, dia emosi kan?
Emosi tak semestinya negatif ya. So cara pendekatan yang terbaik bukan kita cakap macam akademik, tapi cara terbaik pada saya adalah kita berlaku baik dengan mereka, baik dengan orang-orang India ni. Patutnya bukan dengan orang India aja, kita kena baik dengan semua manusia. Setuju? Okey, kerana masa sangat-sangat terhad, saya bagi sedikit perbandingan agama. Orang Hindu majoritinya percaya kepada Trimurti. Apa tu Trimurti? Brahma, Vishnu, Shiva. Brahma adalah Tuhan yang mencipta seluruh alam. Vishnu adalah Tuhan yang mentadbir alam ini. Dan Shiva dikatakan sebagai yang akan memusnahkan alam ini. Are we good? Dalam agama Islam ada tak kepercayaan ini? Ada. Tapi dalam Islam macam ni. Allah yang mencipta seluruh alam. Allah yang mentadbir sekalian alam. Dan Allah juga yang akan memusnahkan seluruh alam pada hari kiamat. Betul ke tak betul? Setuju? So bagi orang Hindu, dia kata Tuhan pencipta Brahma. Brahma dalam bahasa Sanskrit artinya apa? Maha pencipta. Okay, the creator. Kalau saya translate Brahma dalam bahasa Arab, dia akan jadi Khaliq. Artinya maha pencipta. Kalau Vishnu dari segi Sanskrit artinya adalah yang maha mentadbir, the sustainer. Kalau saya nak translate Vishnu ke dalam bahasa Arab, artinya ialah Rabb. Boleh faham sekarang? Kemudian ketiga-tiganya ada pasangan. Pasangan kepada Brahma adalah Saraswati. Pasangan kepada Vishnu adalah Lakshmi. Dan pasangan kepada Shiva adalah Parvati. Kalau Saraswati, orang Hindu akan sembah Saraswati untuk ilmu. Nak ada pakai ilmu, muzik, mereka akan sembah Saraswati. Kalau yang ambil exam dan sebagainya, biasanya dia akan menyembah kepada Saraswati. Dan sekarang dalam Islam, siapa yang bagi ilmu? Allah. Kalau orang Hindu, kalau dia sembah Lakshmi adalah untuk kekayaan, rezeki. Dalam agama Islam, siapa yang bagi rezeki? Allah. Dan mereka kalau sembah Parvati, Parvati juga dikenali sebagai Aman ataupun Shakti. Okey? Shakti artinya maha berkuasa. Dalam agama Islam, siapa yang maha berkuasa? Allah. Ini secara peribadi saya melihat orang-orang Hindu sebenarnya mahu menyembah Allah, tetapi mereka tak faham konsep tauhid yang ada dalam Islam. Mereka nak menuju ke arah itu, nak menyembah Allah, Tuhan yang satu, tapi mereka tak faham tentang tauhid. Sekarang cuba teka kenapa mereka tak faham tentang tauhid. Sebab orang Islam tak sampaikan dakwah kepada mereka. Betul tak? Dan siapakah dia orang Islam hari ini? Saya. Masih ingat lagi semalam kan?